رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baik, jadi Cik Dah ikut saya dulu. Kemudian saya akan terangkan hukum tajuk yang berkaitan lah, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم mati situ. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ولا أولادهم من الله شيئا. Baiklah, kita berhenti kepada waqaf Hasan. Baik, kita tengok balik pada ayat yang dibacakan tadi itu. Innal ladzina kafaru lan tughni. Okey, nun mati berjumpa dengan huruf ta. Hukumnya adalah ikhfa hakiki, dengu dalam kadar 2 rakaat. Ikhfa yang ringan. Tughni ya. Jadi huruf ghain bersifat isti'la, tebal dan mengalir sebutannya. Tughniya, dia tidak boleh terputus. Tughniya terputus. Ataupun tu'niya jadi huruf ain. Baik. Seterusnya pada auladuhum, tu hukumnya adalah harful lin, dilunakkan suara. Aula, bukan aula tak, dia kena lunakkan suara. Harful lin. Dan syai'a pun harful lin, kena lunak suara, bukan syai, jangan keras, dia lunakkan, lembutkan suara. Hukumnya adalah mad aiwad, kat situ dia baca 2 harakat. Baik. Wa ulaika hum waqudun nar. Wa ulaika hum waqudun nar. Ya. Wa ula. Jadi u tu tidak dipanjangkan. Bulat apa yang bertanda bulat tu tidak memanjangkan hukum mat asli, bukan wa ula. Jadi bacaan satu harakat. Wa ula kila hukumnya mat wajib 4 ataupun 5. Dunna tu wajib al-gunnah, kena dengar 2 harakat tu. Wa qudun nar, ra ditebalkanlah sekali, walaupun ra tu baris kasrah, sebab sebelum dia ada alif dia kena tebal lah. Last sekali kena muncung mulut. Waqudun nar. Kalau ra tu baru muncung mulut. Jangan baca waqudun nar. Kalau nar tu jadi nipis. Dia kena tebal lah. Dan bersifat takrir, getaran sedikit pada huruf ra. Baik.
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. Baiklah, pada Hamzah bersifat syiddah dan al-jah, tegas dan terputus. Jadi Cina tidak boleh meleretkan bacaan dia lah. Kada bi'a, dia bukan bersifat rokhawah. Dia kena putus tak suara dan nafas. Kada bi'a. Baik. Fir, bacaan ra nipis. Fir, jangan muncul mulut je, senyum ni. Fir'au, dilunakkan suara. Min qab. Jadi kat sini ikhfa berat lah. Cik nak kena baca min, bukan min. Dia kena berat sikit. Min qablihim. Cik nak ulang balik kada bi'a tu. Kada bi'ali fir'auna wallazina min qablihim. Min qablihim. Dia kena tambah G lah. Kalau asalnya M-I-N kan. M-I. Lepas tu lagi kalau huruf-huruf isti'ala, cik nak tambah G sikit. Min qab. Kalau huruf fa, min fa. Kalau qaf isti'ala, min qa. Semua huruf-huruf isti'ala dia bersifat tebal, ikhfa yang berat. Huruf qaf, huruf ta, huruf tad, huruf sad, huruf zad. Itu semua huruf-huruf yang kena baca berat bacaan ikhfa dia. Baik. Jadi dia kat situ je bukan kesalahan besar lah cik nak, dia kesalahan kecil. Dan tidak mencacatkan lah. Kalau kita baca dalam solat tu tidak mencacatkan solat. Semua dia segi orang kata dari segi grammar je tu lah. Kita kena tunaikan sifat dia. Sifat dia yang tebal. Baik. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. كذبوا kita alirkan sin. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. Ya, waqaf kafi. Baik, jadi pada huruf zal bersifat rokhawah, dia tidak boleh terputus. Bukan kazzabu. Kazza, kita alirkan sebutan zal tu. Baik. Wallahu syadidul iqab. Wallahu syadidul iqab. Qalqalah kubra pada huruf ba. Qul lillazina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Qul lillazina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Alhamdulillah, tidak ada masalah nak. Boleh dikatakan semua sifat dan makhluk huruf tepat betul, alhamdulillah. Baik. Wa bi salmahi, lagi sekali. Wa bi salmihad. Wa bi salmihad. Ya, qalqalah kubra pada huruf dal. قد كان لكم آية في فئتين التقتا.
qalqalah tu qalqalah sughra balik. Dia berlaku di tengah ayat, dia kecil lah. Lantunannya kena laju. Qadaka قد كان لكم آية في فئتين التقتا. Nil tu dia tak panjang, dia izlaq. Dia kena masukkan terus kepada huruf lam, alif lam qamari. Fi'atainil taqata, bukan nil taqata. Nil taqata. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. Tebalkan sedikit pada huruf qaf bersifat isti'la. Fi fi'atayn iltaqata. Qa QO. في فئتين التقتا. Lagi sekali ulang. Fi fi'atayn iltaqata. في فئتين التقتا. Ya. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislayhim ra'yal 'ain. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرون. Bacaan ra tu tebal sikit. Fira RO. Firatui bukan fira. Fira RO. Sina ulang dekat wa ukhra. Ambil kat wa ukhra. وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. Okeylah, jadi ayat ni dia agak panjang lah. Jadi kalau Cik Na tak cukup nafas, yang pertama boleh berhenti kat kafirah. Kat kafirah ni. Lepas tu sama terus. Yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain. Boleh. Kalau nafas panjang terus sampai waqaf jaiz. Baiklah. Kita tengok yang pertama pada wa ukhra. Ukh tu Cik Na baca tadi tu betul lah. Jangan baca wa tak ada je. Wa tebal. Ra pun tebal. Kafiratui. Tui tu pada ya. Kafiratui ya idgham ma'al gunnah dengu. Yarau ditebalkan ra tu. Yarawnahum idgham kat sini idgham mislain dengu harakat. Mis bacaan hujung lidah. Laihim him ni tak dengu lah, izhar halqi. Mislaihim ra'yal 'ain sahaja. Baik, kita ulang. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirah. Fi'atun bukan tun lah. Kalau tun jadi izhar. Ikhfa je kena sama-sama. Fi'atun bukan fi'atun. Beza lah. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirah. Baik, sama terus. Yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain.
Ra'yal ain. Ra'yal, bukan ra'yal ain. Yal ain jadi tawallud. Ra'yal ain. Situ saja. Ra'yal ain. Ya, betul. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Dekat mai tu idgham ma'al ghunna, Cina dengar sikit. Man yasha'. Man yasha'. Jelas sekali hukum mad wajib muttasil 5 ataupun 6 harakat. Boleh panjangkan bacaan. Inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Inna fi zalika la'ibratan liulil Bacaan pendek lah. absar. Ni bacaan pendek. Ada waw, ada bulat kan atas waw tu. Jadi bacaannya satu harakat. Liulil, bukan liulil. Pendekkan situ. Liulil absar. Okey, jelaskan sedikit qalah-qalah dia. Absar. Absar. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir. Panjang sikit. Wal qanatir. Wal qanatir. Ya. Kita ambil balik. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Sampai tak? Kalau tak sampai, Cik dah boleh berhenti kat sini. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. Berhenti situ. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. Ya, okey. Dekat muqantarati. Cik Ina bagi cukup kadarnya 2 harakat. Al-muqantarah. Cuba baca situ saja. Al-muqantarah. Ya, nah. Baik. Jadi kita berhenti kat wal fiddah, kita sambung terus. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal hirs. Hirs. wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Bunyi ra dulu. Wal wal har dulu. Wal harth. Bunyi ra, lepas tu baru bunyi sa. Wal hars. Wal hars. Wal
والحرث Dia tak ada takrir lah. Bila kita waqaf, dia masuk secara idgham naqis. Jadi kita buang takrir ra tu. Wal hars. Macam tu je. Bukan wal hars. Dia tak ada orang kata apa getaran. Masuk terus. Wal hars. Macam tu ya. Wal hars. Bunyi asalkan bunyi ra dulu. والخيل المسومة والأنعام والحرث والخيل المسومة والأنعام والحرث. Ya, an'a bukan an'a. Wal'an'a. Situ saja ulang. والأنعام. Ya. Wal'an'ami. Situ. والأنعام. Okey. Dan jangan berlaku tawallud dah. An'a tu kita bang. Dia jelas itu izhar. Izhar halqi situ. ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا. Baik. Dunia adalah salah satu daripada 4 kalimah izhar izhar mutlak. Jadi kat situ tak boleh dengung. Dunia bunya sinwa qinwa. Jadi dunia ni jangan dengung. Okey, ada lagi 3 lagi pun jangan dengung. Walaupun pada asalnya hukum idgham ma'al gunnah. Dia jangan dengung 4 kalimah ni. Wallahu indahu husnul ma'ab. والله عنده حسن Lagi sekali. والله عنده حسن المآب. Ya. قل أنبئكم بخير من ذلكم. قل أنبئكم bacaannya satu harakat. Pendekkan sikit pada U tu. قل أنبئ. قل أنبئكم بخير من ذلكم. Ya. Jadi kalaulah hamzah tu berada di tepi waw. Kalau cikgu tengok kalau hamzah tu berada di tepi waw. Jadi bacaannya baru kita baca 2 harakat mat asli. Tapi ni hamzah berada betul-betul di atas waw, bacaannya 1 harakat. Jadi hamzah tu dia tumpang saja rumah waw. Baik, pada kumbi ikhfa syafawi bacaannya dengur 2 harakat. Kum bi khay, kum dengur 2 harakat. Khay harful lin lunakkan suara. Rim idgham ma'al gunnah dengur. Min za ikhfa ringan situ 2 harakat juga dengur. Baik. Lillazina اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Okey kita ulang balik kat min ni.
min tahtihal anhar. min tahtihal anhar. An tu Cik nak apa jelaskan, jelaskan, jangan samar-samar. Sama-sama je jadi ikhfa. An satu harakat, anhar habiskan harakat dia tu. Min tahtihal anhar. min tahtihal anhar. Ya. خالدين فيها وأزواج مطهرة. خالدين فيها وأزواج. Ya. خالدين فيها وأزواج مطهرة. Kenapa ada huruf ha juga bersifat rokhawah jadi bacaannya jangan terputus. Mutahha, mutahha, bukan mutahharah. Mutahharah dia tak putus nafas dalam suara, dia kena mengalir. Mutahharah, mutahharah. Bersifat rokhawah dan ada angin yang lembut, jangan terputus kat situ. Baik, kita ulang kat situ saja. Wa azwajum mutahharah. Wa azwajum mutahharah. Ya. Wa ridwanum minallah. Wa ridwanum minallah. Tidak ada angin pada huruf dha tu. Dia sekadar istitalah memanjangkan saja. Wa ridwanum, bukan riz ataupun riz pun tak boleh. Wa rid, tahan lidah, sengatkan ke kiri ataupun kanan gigi. Wa ridwanum minallah. Wa ridwanum minallah. Ya, betul. Wallahu basirun bil ibad. Wallahu basirun bil ibad. Ya. Qalqalah kubra pada huruf dan. Okay, kalau mim kecil tu hukumnya adalah ikhlaq, bacaannya kena dengung 2 harakat. Baiklah, alhamdulillah sekadar itu saja. Sadaqallahul azim. Boleh panggil Cik Li masuklah insya-Allah. Sadaqallahul azim. Masih Ji? Ya, sama-sama Cik Li. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Li apa khabar? Sihat tak? Alhamdulillah sihat. Sihat, alhamdulillah. Okey, Cik Li itu kita berhenti muka surat 19. Betul tak? 19. Ashtatan. Baik. Baik, jadi kita startlah dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك
يا Ya. أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Saat ini saya nak ketuk pintu Ustaz. Apa ya Karim. Okey. Okey. Baik. Okay, jadi kita sambung soal 19 ni. Jadi kita dah baca pada minggu lepas. Saya nak minta Cik Lee baca terus pada rangkap yang pertama ni. Silakan Cik Lee baca terus. Kalau salah saya betulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ashtatan. Panjang sikit. Alam nasrah. Panjang sikit lah pada ta tu. Kat ta ni panjang sikit. Ashtatan ta hukumnya adalah mat asli 2 harakat kat situ. Cik baca lagi. Ashtatan. Okey, lagi sekali ulang. Alam. Ulang lagi sekali. Ashtatan. Ya, betul. Okey, sebelah dia. Alam Pendek lah. Alam pendek. Alam nasrah laka. Ya, lagi sekali. Alam nasrah laka. Ya, betul. Okey, rangkap yang kedua huruf sad. Yaslawnaha. Lagi sekali ulang. Yaslawnaha. Okey. Baiklah, jadi pada huruf sad ni sini dia huruf yang bersifat isti'la, dia tebal sikit lah. Pangkal lidah tu kita angkat sikit. Yaslawnaha. Ulang. Yaslawnaha. Okey. Sebelah dia. Tasla nara hamiyatan. Okey, Cik Lee berhenti dulu tekat la ni. Baca lagi sekali. Tasla Okey, berhenti dah. nara. Berhenti kat la tu. Tasla. Okey, beza nah kalau Cik Lee baca tasla. Tasla jadi tawallud pada huruf sad. Tasla dia kena lepaskan. Ya, huruf sad ni dia bersifat as-safir, hamas dan angin dia rokhawah mengalir. Dia tak boleh baca tasla. Tasla jadi tawallud. Tasla. Cuba. Tasla. Lagi sekali. Tasla. Macam tu. Naran situ saja. Naran. Sampai ke ha. Naran Naran Ya. Miyah. Mi pendek. Miyah. Okey, Cik baca balik. Cik berhenti dulu kat la tu. Tasla naran hamiyah. Okey, nah dekat ha tu Cik tengok nak ada alif kan? Ha, lepas tu dia ada alif lepas dia tu. Jadi bacaan ha kena panjang sikit, 2 harakat. Ha naran Tasla naran Okey, habis baca habis. Miyah. Ya. Okey, baca satu ayat tu. Tasla sampai habis. Tasla. Ya. Tasla naran hamiyah. Panjang sikit kat ha tu.
Naran hamiyah. تصلى نارا حامية. Ya, okay, betul kan? Alhamdulillah. Baik, kita pergi pada huruf dad. Okay, silakan Cik Lee baca dulu. أوف Out tu sama juga macam huruf sad tadi, tidak ada tawallud, tidak ada lantun. Al macam tu je. أف Kena ejaan Rumi dia. O D. Al أو آمن Okey. أو Cik Lee آفن. Cik Lee baca yang hadapan ni dulu. Ya, ni dulu lah. Berhenti. أو Okey. Kita buangkan dia punya lantunan tu. أو Macam tu. Okey, kita sambung sebelah dia. Afan. أو آفن. Okey, Cik Lee ulang balik. أو آفن. Ya. Kena, jadi kena berjaga-jaga dengan tawallud pada huruf dha tu. Afan. Lagi sekali. أو آفن. Lagi sekali. Afan. أو آفن. Betul lah. Baik. Sebelah dia. Silakan Cik Lee baca dulu. كيدهم في تضليل. Okey. Cik Lee perasan tak pada ta tu kalau ada berlaku tawallud dia akan jadi tadli. Jadi kita nak buang de tu. Tadlil. Itu je. تضليل. Macam tu. Kita panjangkan kat dot tu. Macam Cik Lee baca tasat tu betul. Kaidahum fi tadlil. كيدهم في تضليل. Okay, ataupun Cik Lee waqaf terus lam tu. Lam tu kita letak sukun Lil, L-I-L. Tadlil. Langkah suatu ni kita tukarkan dengan sukun. Kita matikan lam tu. كيدهم في كيدهم في تضليل. Okey, jadi kunci sebutan huruf dha tu pergerakan lidah. Lidah Cik Lee tu kena sengat sikit. Sengat ke kanan gigi ataupun sengat ke kiri gigi. Kalau Cik Lee tak sengat, dia akan jadi tad. Kalau dia dah sengat dia tak laku lah. Tadlil. Macam tu. Lagi sekali. تضليل. Okey, insya-Allah. Tak apa, nanti Cik Lee boleh buat ulang kaji dan latihan. Sebutan dha tu memang susah sikitlah. Memang banyak pelajar-pelajar yang berlaku tawallud kat situ. Okey, tak apa, tak apa. Jadi kita boleh praktis daripada masa ke semasa. Jadi dalam tu untungnya lah kalau kita berada dalam proses belajar ni, Allah maafkan kita. Jadi mana kita dalam usaha perbaiki bacaan tu dia tak dikira makruh hukumnya. Jadi maafkan sebab kita masih belajar lagi. Baik. Kita sambung terus pada huruf zad. Jadi huruf zad ni sama seperti huruf dha tadi, juga huruf yang bersifat isti'la, huruf yang tinggi ataupun huruf yang tebal. Jadi pun sering juga berlaku tawallud. Jadi kat sini pun kena berjaga-jagalah. Okey, jadi bacaannya yazharu. يظهر. Lagi sekali. Z tu bang. Betul. Betul dah, betul. Alhamdulillah.
Yazharu. Yazharu. Lagi sekali. Yazharu. Sikit lagi buang kat za tu. Yazharu. Yazharu. Jadi alirkan ya, lepaskan ya, jangan tahan ya. Yazharu. Yazharu. Z tu kita buang. Situ aja. Yazharu. Yazharu. Okey, baik. Sebelah dia. Al-lama. Mati situ. Al-lama. Okey, baca. Alaihim qamu. Lagi sekali. Al-lama alaihim qamu. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey. Huruf ghain juga termasuk huruf isti'la. Ya, tebal, mengalir dan orang kata apa, bacaan dia tak boleh terputus lah. Macam tu. Alirkan tu. Ya, bukan ara nah. Lepaskan. Maghfirah. Maghfirah. Betul. Alhamdulillah. Lagi sekali ulang. Ya. Maghfirah. Alhamdulillah. Baik. La yusminu wa la yughni. La yusminu wa la yughni. Lagi sekali. La yusminu wa la yughni. Okey, cik dia berhenti dekat nu pula. La yusminu. La yusminu. Nu tu dibaca satu harakat. Wa la yughni. Wa la yughni. Okey, lagi sekali. La yusminu wa la yughni. Ya, betul. Baik, huruf fa. Ni tak apa, huruf fa ni yang nipis sikit. Yang nipis lah. Yang tadi yang kita baca atas tu semua huruf tebal. Baik, ni huruf istifal lah. Bacaannya rendah ataupun ringan. Afidah. Dan apa, huruf ta tu kita buang lah. Gantikan dengan huruf ha. Sukun. Kita wakafkan terus kat situ. Afidah. Baik. La ya'uduhu hifzuhuma. La ya'uduhu hifzuhuma. Ya, betul. Okey. Seterusnya huruf ha. Ha bulat lah. Ni jangan tekan. Dia bunyi ha ni kalau kita tengok Hongkong kita tu, dia atas sikit pada hamzah. Hamzah dia paling bawah, atas dia ha. Jadi bukan jangan bunyi dengan tekan. Tekan dia akan jadi huruf ha pedas. Macam tu je. Jangan angin dia jangan kuat. Angin pelan ya. Ahlika. Ya, betul. Wa ahdihim ra'un. Ha cili tu kena jelaskan sikit lagi. Wa ahdi.
Ya. وعهدهم راعون. وعهدهم راعون. Ya. Baik, huruf lam. Sila baca dulu, Cik Lee. Al Okey. alqa Okey, betul. fa'alhamaha fujuraha. Ya, betul. Alhamdulillah. Baik, silakan Cik Lee baca lagi sekali semua ayat ni. Dan kalau nanti kita betul, kalau betul semua, kita akan pindah ke muka surat 20. Silakan baca pada huruf shin atas sekali tu. Ya. Ashtatan Ta panjang Cik Lee, 2 rakaat tu. Ashtatan Okey, sebelah dia. Alam Pendek. Pendek. Alam Alam nashrah laka. lagi sekali. Alam nashrah laka. Okey, huruf sad. Ya. Yaslaunaha. Buangkan yas tu. Yaslaunaha. Yaslaunaha. Okey, teruskan. Tasla. Huruf sad Tasla naran hamiyah. Ha panjang. Hamiyah. Hamiyah. Lagi sekali. Tasla naran hamiyah. Ran ke ron? Jadi bacaannya ra tebal. Naran hamiyah. Sila baca balik. Tasla naran hamiyah. Ya. Okey, huruf dad. Out saja. Tahan. Ya. Afan Panjang sikit. Afan Teruskan. kaidahum bitadlil. Buangkan tald. Tu buang. Tadlil. Kita tahan lidah tu. Tadlil. Tadlil. Ya. Kaidahum lagi sekali. Kaidahum bitadlil. Okey, huruf zat. Yazharu. Okey, teruskan. Azlama bukan az. Azlama. Awlama alaihim qamu. Okey, boleh diperikatkan lagi dah pada huruf za tu. Okey, jadi terus huruf ghain. Maghfirah. 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 Okey. La yusminu wa la yughni. La panjang sikit. Wala yughni. Wala yughni. Okey, huruf fa. Afidah. Okey. La ya'uduhu hifzuhuma. Okey, huruf ha bulat. Ahlika. Ya. Wa ahdihim ra'un.
Okey, huruf lam. Alqa. Ya. Fa'alhamaha fujuraha. Okeylah. Jadi saya akan ingat balik dalam muka surat 19 ni, terutamanya pada huruf dad, huruf zat dan huruf ghain tu. Dan huruf sad satu lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Kalau ada perubahan pada bacaan huruf dad tu, zat kita akan pindah ke muka surat 20 insya-Allah. Baiklah, Cik Lee ada soalan sebelum kita tutup kelas? Tak ada. Tak ada, no? InsyaAllah jadi kita... Ya? Okey. Okey, bolehlah. InsyaAllah tak apa, Cik Lee boleh baca tu. Cuma kita nak kemaskan dari segi sifat dia saja, nah. Sifat dia dan makhraj huruf dia je. Okey, dia bukan kesalahan besar, nah. Dia ni kesalahan kecil. Kesalahan kecil ni sekiranya kita belum boleh kuasainya lagi, hukumnya dimaafkanlah. Sebab apa? Sebab kita dalam proses belajar. Baiklah, jadi Cik Lee jangan putus asa. Cik Lee dah okey dah sebenarnya baca tu. Kita nak tambah baik sikit je lagi. Okey, insya-Allah. Jadi kita tangguh dulu kelas. Ya. Nah, kita tangguh kelas dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ji. Ya, sama-sama, Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.